Nak pergi zoo negara. Jauh, dekat Ampang. 2 jam. Let's go. Let's go. Okay, sekarang kita nak ke mana? Pergi zoo. Pergi mana? Zoo negara. Pergi zoo. Pergi mana? Zoo negara. Cuma ada situ dekat. Pergi mana? Anak-anak. Okey? Orang ada di situ. Oh, ambil gambar ni. Oh. John. Sekejap. Umi kena nyob dah. Mana? Oh, naik je jantah. Zoo. Oh, jam. Oh, jam. Jalan saja dekat sejel Oh. Keretanya kita parking dulu kereta. Nampak? Kita parking kat share tu. Oh, amat. Tiket free ke? Memang amat. Ramah sangat-sangat. Dengan hujannya. Ramah lah aku dah kesempau hari ni. Muncul anak-anak panas jalan sendiri dah. Hai guys, hari ni Ana dah sampai zoo negara. Jom. Wah. Zoo negara. Umi ngepek dah. Apa? Apa Mi? Kat ni yang nak tahu sebakar. Mes. Oh, beratur panjang. Beratur ramah beratur ni. Free punya masa. Ramah beratur. Oh, ramah batu ni. Tunggu batu. Okay. Dapat ni. Terang. Masuk dah. Baru boleh masuk. Lepas sejel lebih beratur baru boleh masuk.
Scan me. Scan me. Digital zoom map. Oh, digital zoom map. Apa dia? Mana panda? Ya, panda. Hola. Ha? Masuk. Tih lah aku. Habis perlu kejap lah habis ni. Oh, dia nak. Aku lambat sebab tunggu kau. Ngepek. Ni apa? Ni kau bayar tak? Oh, RM9. 9. Dewasa RM9.90. Oh, popo yang nak naik van ni kena bayar dah sebelah ya sepai lah. Bayar lain pula. Oh, tak payahlah. Kita jalan kaki je lah. Tunggu apa ni? Kedai gambar. Minum tu free. Minum dulu free ya? Free. Saya tanya Tommy. Ana, buka peta mana? Market peta. Kita nak pergi mana ni? Okey, sekarang kita Tengok peta. Pak, tengok peta. Peta. sekarang kita dunia kanak-kanak. Ha? Dunia kanak-kanak. Dunia kanak-kanak eh. Oh, ada binatang. Sini tak ada binatang. Siap telefon ni. Ya Allah. Saya buru-buru. Apa dia baca? Siamang. Siamang. Mang. Siamang eh? Tu, siamang. Siamang nama dia. Orang hutan. Monyet. Bukan monyet ni. Oh, ni monyet. Kapibara. Oh, kapibara lah. Tahu je kap. Tahu kapibara. Pan, kapibara kau pan. Mama, weh ni. Anak tengok apa ni? Asyaura tu. Mana Asyaura? Dia orang ke situ. Dia tengok kapibara. Ara. Saya tengok apa ni? Kapibara ya. Kapibara. Dengan kucing. Apa dia? Kapibara dengan kucing. Oh, dah. Jom. Oh, 2. 3 lagi Syah. Oh, hebat Syah. Syah hebat, Ana pula. Kak Ana. Ha. Oh. Haura pula. Hauya. Tiga lagi dah. Oh, nak makan cari tenaga dulu. Kau nak makan ke apa? Makan nasi dulu ah. Ada. Situ ada jual makanan. Ada ke apa nak? Situ. Ada ke apa? Ada ke apa situ nak? Ada ke apa? Makanan. Lapar lah lelaki kau ni. Ora. Okey, kita akan hidupkan the bouncy castle. Okey, untuk seterusnya jangan lupa untuk singgah di kemah bersebelahan surau kita, sebelah belakang pentas. Ada satu kemah untuk adik-adik yang suka memancing ikan. Boleh Mancing ikan. Tak, jom. Memancing. Oh, ni ke mancing ikan? Oh, ni.
Syah. Syah. Tak dapat ikan. Lagi seorang. Seorang lagi. Okey, ni hadiah. Okey. Seorang tak nak terima masuk ke dalam bekas kau. Dah. Terima kasih. Boleh bawa balik ke? Tak boleh. Tangkap masuk ni ada kat depan. Tangkap je, tak boleh bawa balik. Oh, Asyik. Aura dapat dah. Okey, nanti dapat tunjuk kat Abi dulu. Dapat ikan tunjuk kat Abi dulu. Tunjuk. Wah. Bagi salam ayah boleh dah. Ikan. Abi nak Dapat hadiah ke apa nangai? Ni. Hadiah ni. Abi. Baris. Abi gitu boleh. Hadiah dewasa dapat roti. Abi. Abi nak. Ya nak. Ini ekor saya tengok ni. Oh, ni tengok ngai. Terima kasih. Sampai 5. Anda dulu ni. Boleh pilih satu tempat. Wah, dapat. Mingai. Mingai ni mingai. Paling kuat, Syah paling kuat. Dah kuat. Makan lapar lah. Lim. Cita-cita kita kat mana ni? Ada anak rusa. Oh, rusa ke ni? Tengok ada anak rusa, comel anak rusa tu. Mana? Tu. Mana anak rusa? Tu. Oh, anak-anak dia comel pun anak rusa. Semua anak perempuan. Satu je anak lelaki. Mak dah. Dia pandang. Dia pandang Asyah. Dia pandang Asyah lah. Okey. Awak berapa? Mana kilo? Gila. Siapa jawab 80 lagi? 60 jawab. Jangan hitam sakit. Nama kita berapa tahu? Rahsia. Rahsia dah. Mana dia punya? Ada awak punya? Dua orang tu mana? 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 Dah cok. Anak dah cok belum? Habis dah cok dah. Dah. Cop mana? Kena cop. Cop ni. Mana tertukar dengan orang? Tertukar. Habis anak banyak dah. Kakak dulu gambar semua sama ke panda? Kau Cop. Dia cop dia semua sama ke lain? Lain. Lain-lain. Dia beruang je sini. Beruang. Oh, ni dia beruang ni. Ada beruang tengok. Beruang.
Tengok ni beruang. Beruang. Bear. Apa dia? Oh, okey. Masuk. Ambil gambar. Mana? Umi cepat Umi. Ana cakap Ana siap dah. Sekarang Ana lagi saing. Ana tunjuk ada semua checkpoint Ana dah complete. So Ana nak pergi saing. Sebab ambil orang punya. Bukan tu yang salah. Ada orang ambil Ana punya. Oh, ni dapat kelih hadiah. Dapat hadiah apa? Dia seorang je. Seorang je. Ini dah follow social media negara. TikTok apa semua? Satu je. TikTok dah. Zoo negara kan? Siapa? Zoo negara, betul. Kita siap komen kat situ dah. Boleh pilih satu kat sini. Oh. Dapat apa tengok. Tunjuk kat Abi. Dapat apa? Beruang last sekali. Oh. Beruang kat sini lah. Beruang baru dia bagi hadiah. Yalah lagi last main lah. Asya punya dapat dah buku satu-satu. Ni tak payah jalan-jalan dah lah. Cukup dah. Datang je lah. Dapat buku dah. Sah, boleh buang semua dah tu kertas tu. Lipat-lipat bola beg lah. Saya kat budak tu. Siapa suruh gitu tukar kertas dengan Ana? Okey, orang yang keju tu yang sign kat Oh, dia bagi kat Ana. Dia main bagi je. Orang yang kerja tu. Ambillah haiwan dia bebas. Kesianlah dia kalau sempit. Apa ni? Ini nak main bagi. Tengok tengah tidur. Apa dia tu? Tengok. Tapir lah ni. Tengok. Tapir. Ni. Oh, nama tenok. Dia tengah tidur. Oh, okey. Regok. Tengok. Ada angon dah. Tenok. Tenok. Kijang berkawan. Kecil ya rumahnya. Kancil besar. Kan? 2 rumah. Kancil. Nama apa ni nak? Ni apa dia nama ni? Napo. Napu. Nepu. Oh, kan nepu. Ni nepu. Ni nepu. Oh, dia lagi. Ni. Abi ada baby dia. Ni baby dia. Nama dia Nepu Nama apa ni? Nama apa dia? Dia nama apa ni? Apa nama panggil apa ni kat dia? Aura, cakap. Aura, cakap lah. Pakai topi. Aura, pakai topi. Tengok. Aura, pakai topi. Cuba tengok pakai topi tak? Topi tak? Apa dia ni? Sebut pada melon. Ada. Kita kat mana sekarang, Aura? Aura, apa dia tu? Apa dia ni? Apa dia sebut lagi sekali? Oh, dia nguak. Dia bangun batu nguak. Sekarang kita menuju mana Asya? Ayat Gabi. Asya lagi mana? Tempat gajah. Oh, tempat gajah. Okey. Kita sekarang menuju tempat gajah. Tengok gajah. Oh, ni gajah. Wow, besar gajah ni.
Nah. Gambar lah. Syah, gimana Syah? Syah? Kan motor ada di Jawa. Sikit-sikit yang mana tu ni? Ada lagi. Kau dah, apa? Makan dulu. Pakai daun. Kau dah? Kau dah? Syah? Apa dia panggil? Girafah. Ini sama dia dengan dia. Makan. Makanlah. Ha? Macam? Kenapa dia lidah kan? Ha? Dia jadi lidah lah. Sampai. Nah, Kak Ana bagi makan. Kak Ana bagi makan itu. Dia tak nak makan Kak Ana punya. Oh. Nah. Tengok Gabi lah, bentar. Dia saya makan. Ladi nasi juga. Anak nasi juga. Nasi. Tak nak makan biarlah. Hai, tengok. Zebra, tapi tak ada pun zebra. Zebra. Mana? Tak ada. Tunjuk gambar je. Jom. Pakai topi Syah. Syah pakai topi. Pakai topi. Dia tidur berdiri. Bu, baru ni nak balik dah. Mau ke dok. Ada sumbu. Kita sekarang kat mana? Cakap je lah. Cakap je, badak sumbu. Oh, badak sumbu. Sana badak sumbu. Wah, sah badak sumbu. Ada? Gajah. Mana gajah? Tuh. Nampak apa tu? Turun. Ibu. Apa ni? Gajah. Mana Asha? Tu bawah tengok tu. Tengok gambar. Tu Asha tengok. Gajah. Tengok gajah ke? Apa dia? Tengok gambar. Ada anak dia. Tu rusa. Rusa Jawa.
bahasa Jawa. Pandai. Wah, gajah. Comel. Umi comel pokok ni, ambil pokok ya. Ni. Apa? Kita. Ni belum je. Ni kebantu. Ya tu. Mana harimau? Harimau bergantung. Aura. Aura, harimau mana? Tu, harimau belang tu. Harimau. Panggil. Panggil dia. Panggil harimau. Panggil harimau. Ya. Aura nampak tak harimau Aura? Mana? Tunjuk. Oh tu, baru nampak. Dia warna kuning. Kuning. Harimau belang. Tu harimau. Mana? Yang warna kuning. Harimau. Dia warna kuning. Kuning hitam. Harimau tu. Mana harimau? Aura, mana harimau? Wah. Panggil harimau. Panggil. Tiger panggil juga. Aura. Panggil harimau, panggil tiger, panggil. Tiger. Syah? Ni betul-betul. Tiger. Dah betul-betul harimau. Betul-betul dah ni lah. Ya anak. Betul-betul lah ni. Aura. Apa dia tu Aura? Aura, apa dia ni? Aura, apa dia? Singa. Tunjuk singa. Wah, singa, lion. Apa yang betina tak ada gambar? Oh, ni bini dia ni. Singa lion. Kakak. Ni harimau. Ni singa lah, lion. Okey. Lion. Nek lion. Lion. Oh, lion tak sepal ni. Oh. Oh, tengah makan. Saya panggil dia Aura. Panggil. Panggil dia. Panggil dia mangguk dia. Dia tidur tu. Tenok. Tenuk. Nama dia Tenuk ah. Ha. Tenok. Ya, Tenuk. Tenok. Pak Aura, bangau nyanyi. Tenok. Kenapa kau Bangau. Oh, ni boh dia ni. Tahan. Ni boh dia. Atas kan. Dia tinggi tu. Burung teh. Pak Syah.
Olah tangan sebab olah tangan. Olah lah tangan. Apa dia tu? Burung unta. Aisyah tinggi berapa? 120. Zirafah 380. Aura? Okey. Dah orang lain pula. Dah. Ya, zirafah. Jalan sana, jalan sini. Dia apa tu jalan sana, jalan sini? Nampak katak? Apa dia ni? Apa dia? Katak. Katak pulu ni, katak. Katak. Apa dia? Ada. Katak hijau mana nak? Mana? Tu. Tu nampak tu. Tu. Okeylah. Tu ke katak? Apa Aisyah tengok apa sini? Katak. Katak tu baca ni, baca. Katak pergi Katak tak ada. Apa tu? satu gong. Oi, laba-laba nampak. Spider. Apa dia ni? Kalau jeking. Kalau juga Ni apa dia ni? Crab. Mana? Dia nusuk lah. Nusuk. Tak ada. Badak sumbu. Bye-bye. Balik dulu. Balik lah. 1, 2, 3. Apa dah? 1, 2, 3. Bye-bye Zoo Negara. Hei, kita undur. Boleh. Okey. Bye-bye Zoo Negara. Bye-bye Tenuk cakap. Bye-bye Tenuk. Jumpa lagi. Kita datang dekat. Ada kereta. Adalah nanti anak besar anak mari diri tapi tak mari tak bawa dah last. First and last. Tak sedap pun mari Zoo Negara ni, tak sedap pun. Tak sedap.